Islamic peoples, please stand with your Islamic brothers and sisters. Sedar tak video ni? Nurse yang bukan Islam pun sanggup merayu dengan pihak Mesir nak masuk bantu rakyat ni. Bayangkan, konvoi kemanusiaan yang bawa ubat-ubatan, makanan dan harapan, diorang ni menempuh perjalanan yang jauh daripada pelbagai negara dengan satu tujuan je, nak selamatkan nyawa di. Tengok hari ni, konvoi Somud dah dihalang kat sepadan Rafah dengan tentera Mesir. Diorang tak bawa senjata pun. Diorang cuma bawa makanan asas untuk bantu saudara kita yang tengah tenat. Ada anak-anak yang masih menunggu susu, ada juga ibu-ibu yang menangis dalam diam. Hospital, bekalan pun habis, and dunia terus mendiamkan diri. Jangan kita jadi antara yang diam tu. Sebarkan kesedaran, suarakan keadilan, mereka masih perlukan kita. Anda tahu tak, Raihana sekarang sedang bekerjasama dengan pihak Cinta Gaza Malaysia. Dengan setiap pembelian set eksklusif Raihana, anda turut bersama kami menyumbang bekalan air bersih dan makanan panas untuk saudara kita kat sana. Dari kita untuk mereka. #Sama-sama Peduli.